Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wafda Al-Hafiah, wartawan Cilik Sekapas TV, TV PSS SK Gong Kapas, Kuala Terengganu. Terima kasih kerana terus bersama kami. Seterusnya, mari kita ikuti laporan berita yang disediakan. Pada hari ini, 27 Ogos 2026, telah diadakan program sambutan Maulidul Rasul peringkat sekolah SK Gong Kapas bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi di Dewan Ibnu Sina SK Gong Kapas. Program dimulakan dengan perarakan Maulidul Rasul yang melibatkan warga sekolah di sekitar kawasan Kampung Gong Kapas. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد. Jadi tidak lepas Bismillahirrahmanirrahim tentu merasmikan program sambutan Maulidul Rasul dekat sekolah pada hari ini. Jadi sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan ceramah Maulidur Rasul yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Alif bin Yusuf. Ceramah yang disampaikan memberikan pengisian dan pengajaran kepada murid-murid agar terus mencontohi akhlak mulia serta kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Program ini bukan sahaja menyemarakkan rasa cinta dan kasih kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah turut memberi peluang pada murid untuk menghayati nilai-nilai murni dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambutan Maulidur Rasul pada kali ini berlangsung dalam suasana penuh penghayatan dan semangat kebersamaan seluruh warga SK Gong Kapas. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Apakah aktiviti yang dijalankan pada hari ini? Okey, terima kasih Wafda. Assalamualaikum. Pada hari ini, alhamdulillah ya, dengan cuaca yang cerah dan cuaca yang baik pada hari ini, pihak sekolah telah menjalankan satu program yang tahunan, dikira acara tahunan yang disambut dengan secara penuh gilang gemilang, iaitu program Semarak Maulidur Rasul peringkat sekolah, di mana program ini telah dimulakan dengan seawal 7.45 pagi, di mana pada 7.40 pagi kita telah berarak ke sekitar kampung di tepi sekolah ini, iaitu Kampung Gong Kapas. Setelah selesai, murid telah diberi minuman percuma sebentar, kemudian mereka terus masuk ke dewan untuk mengikuti satu ceramah khas, iaitu yang disampaikan oleh penceramah luar, iaitu Ustaz Alif bin Yusuf. Dan seterusnya murid-murid juga kita telah jamu mereka dengan hidangan istimewa di kantin, iaitu spaghetti pada hari ini, di mana murid merasa sangat gembira kerana apabila adanya program seperti ini, mereka akan lebih merasa syiar cintai Rasulullah itu dengan lebih mendalam. Kita juga mengadakan sedikit kuis, di mana anak-anak yang dapat menjawab dengan baik, mereka diberi hadiah, satu hadiah yang istimewa. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Sekian sahaja laporan kami untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton Kapas TV. Saya Wafda Al-Hafiah mengakhiri siaran. Jumpa lagi di laporan akan datang. Bye-bye.